Soalan yang menarik dan soalan yang agak membimbangkan. Doktor, saya ada kawan yang lebih daripada 8 atau 10 stent di dalam saluran darah jantung. Boleh ke doktor pesakit tu sampai ada 8 atau 10 stent? Jawapan kita, kalau boleh kita nak elakkan. Tujuan rawatan buat belun dengan stent adalah untuk kurangkan kesempitan saluran darah supaya kita boleh improve blood flow to the heart muscle. Ada 3 saluran darah di dalam jantung. 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Masalah dia boleh ada berlaku beberapa kesumbatan dalam saluran darah yang sama. Jadi mungkin satu saluran darah tu perlukan 2 atau 3 stent. Jadi kalau 3 saluran darah jantung ada banyak blok dan cabang-cabang saluran darah jantung banyak blok, kadang-kadang terpaksa terlalu banyak buat rawatan belun dengan stent. Tetapi akhirnya kalau terlalu banyak sumbat saluran darah jantung, kalau semua cabang-cabang sumbat, mungkin lebih sesuai sakit tu, terutamanya kalau ada kencing manis, buat rawatan bypass operation daripada letak 7 atau 10 stent. Tetapi kebanyakan masanya 7 atau 10 stent tu bukan dibuat dalam satu sesi. Mungkin pesakit tu dah letak 3 stent sebelum ni dan mungkin tak layak, tak sesuai ataupun tak nak buat bypass operation. Stent tu sumbat balik, jadi kita kena pasang stent yang lain. Ada juga setengah-setengah pesakit yang satu saluran darah asyik blok, terpaksa pasang stent yang lain. Tetapi baru-baru ni dalam masa 3-5 tahun kebelakangan ni, kita ada cara lain untuk rawat saluran darah jantung melainkan letak stent. Dulu kalau nak rawat saluran darah sumbat dalam jantung, nak letak ubat di dalam selaput saluran darah jantung, tak ada cara lain melainkan letak stent. Sekarang ni ada cara baru, kita boleh letak belun, kita letak ubat di dalam belun, kita akan kembangkan belun di dalam saluran darah supaya ubat tu masuk dalam saluran darah dan kita keluarkan belun itu. Tak tinggal apa-apa besi atau stent di dalam jantung. Dalam masa sekarang dan ke hadapan mungkin akan kurang kadar stent yang kita letak di dalam saluran darah jantung sebab kita ada teknik baru. Kita boleh guna belun yang ada ubat tanpa pasang stent di dalam saluran darah jantung.